Hai semua, saya Luis. Video kali ini saya akan jawab beberapa soalan daripada seorang kawan saya yang disampaikan oleh rakan-rakan Melayu beliau. Soalan-soalan ini berkaitan dengan dasar satu China, Parti Komunis China, dan juga kenapa saya buat video tentang perkara ini. Saya akan jawab satu persatu, sejelas mungkin. Jom kita mula. Soalan 1. Apakah dasar satu China? Dasar satu China bermaksud kerajaan China menganggap Taiwan sebagai sebahagian daripada wilayahnya dan hanya ada satu negara China di dunia. Soalan 2. Apakah kaitan dasar satu China dengan Parti Komunis China? Dasar satu China ialah dasar rasmi yang dibawa oleh Parti Komunis China untuk menegaskan bahawa Taiwan ialah sebahagian dari China. PKC guna dasar ini untuk halang mana-mana negara iktiraf Taiwan sebagai negara bebas. Soalan ketiga, adakah kerajaan Malaysia menyokong dasar satu China? Ya, kerajaan Malaysia secara rasmi menyokong dasar satu China sejak menjalinkan hubungan diplomatik dengan China pada tahun 1974. Walaupun Malaysia secara rasmi sokong dasar satu China, itu tidak bermaksud kita harus benarkan pengaruh ideologi atau campur tangan politik daripada China. Soalan keempat, adakah rakyat Malaysia menyokong dasar satu China? Saya tidak mempunyai sebarang data rasmi untuk soalan ini. Jadi, jawapan saya hanya berdasarkan pemerhatian dan anggaran dalam kalangan rakan-rakan Cina saya di Malaysia. Pada pendapat saya, golongan yang paling ramai ialah mereka yang tidak ambil peduli, tidak tahu atau tidak faham tentang dasar satu China. Orang yang lebih tua dan mereka yang ada hubungan perniagaan dengan China, kebanyakannya menyokong dasar tersebut. Manakala golongan yang seperti saya yang menghargai kebebasan biasanya menolak konsep dasar satu China kerana kami melihatnya sebagai satu bentuk penindasan terhadap Taiwan dan rakyat Taiwan. Soalan 5. Apa yang membuatkan Luis menghasilkan video tersebut? Saya menghasilkan video ini kerana saya melihat wujudnya usaha daripada Parti Komunis China untuk mempengaruhi pemikiran rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Cina Malaysia. Sebagai contoh, terdapat segelintir masyarakat Cina Malaysia yang menganggap bahawa hanya apabila China menjadi sebuah negara yang kuat, barulah kerajaan Malaysia akan menjaga kebajikan orang Cina di sini. Bagi saya, tanggapan ini tidak berasas sama sekali. Orang Cina Malaysia ialah warga negara Malaysia, bukan rakyat China. Kekuatan negara China tidak semestinya membawa manfaat secara langsung kepada rakyat Malaysia. Sebaliknya, hanya apabila Malaysia sendiri menjadi kuat dan stabil, barulah seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat Cina, akan dapat menikmati manfaat yang sebenar. Soalan 6. Saya lihat banyak video di akaun TikTok Luis tiba-tiba hilang. Adakah Luis yang memadamnya? Bukan saya yang padamkan video-video itu. Pihak TikTok yang telah turunkan video-video saya. Kerana TikTok tidak benarkan orang bercakap perkara yang tidak baik tentang China. Jadi saya harap anda semua boleh subscribe YouTube channel saya. Saya baru buka satu channel dalam bahasa Melayu dan semua penuh video saya ada di YouTube. Soalan ketujuh. Ada apa-apa Luis nak cakap kepada penonton? Silakan. Kaum Cina di Malaysia boleh membaca tulisan Cina. Jadi kita tahu apa yang sedang dilakukan oleh Parti Komunis China dan apa niat sebenar mereka. Pada masa akan datang, saya akan terus menterjemah lebih banyak kandungan dalam bahasa Cina supaya anda semua juga dapat maklumat yang sama. Kalau anda tak mahu melihat pengaruh PKC terus meresap ke dalam negara kita, sila subscribe channel saya dan kongsikan video ini supaya lebih ramai orang faham niat sebenar mereka.